lelaki ni dia jadi macam bertukar arah, yang di mana dia rasa hubungan diorang ni dah tak boleh nak bertahan lagi. Guys, untuk konten kali ni aku akan menceritakan pasal sebuah dark side yang menggerikan. Okey, yang di mana cerita pasal pasangan kekasih yang diakhiri dengan tragedi yang sangat tragis. So guys, aku mulakan cerita dengan seorang lelaki dan seorang perempuan bercinta hampir-hampir setahun, dan keduanya berumur dalam 26 tahun, dan lelaki tu didapati info dia berasal daripada Singapura. Dan kejadian ni terjadi di Bali guys, di Bali, Indonesia. Dan guys, kalau korang nak tahu guys, okay, masa awal-awal bercinta memang sangat-sangat sweet, dan orang kata apa, memang manis lah, sampai semut pun naik atas badan. Guys, percintaan diorang ni guys hampir setahun guys, yang dimana tiba-tiba lelaki ni dia jadi macam bertukar arah, yang dimana dia rasa hubungan diorang ni dah tak boleh nak bertahan lagi.